Yalah, ini semualah untuk Ayang tadi dah terjah ke sini. Mana? Apa dia? Nak pergi makan lah pederai. Hang tak nampak ni datang air rembang ni duk tunggu apa lagi? Sat lagi makanan dekat Dulang Tok Wai Majestic ni habis. Nganga sorang-sorang. Kita dah habis reng duk jalan lah duduk panggil kita. Kita dah lah besar dah. Nak jalan tadi handbag ni buka bagaimana ni? Push. Mahal mewah kedai ni Duk mana ni? Mana kosong? Tadi plannya datang ingat nak makan semata dua mata je. Sekali macam satu dulang harta pusaka dipersembahkan dia. Ini lauk kita antara-antaranya. Ini kiranya Mami macam satu dulang lah. Ini memang kira satu dulang lah. Nak dulang ke? Oh, tak payah ya. Kat awak sekarang ni hari ni dah dulang kita. Buat-buat yang tertanya-tanya. Ni dulang dia. Ikan baung daripada Royal Belum. Memang kita bagi kalau untuk satu portion order, kita bagi seekor ikan baung. Dia punya berat dia 800 sampai 1 kilo. Galah. Itu udang galah. Masuk. Sambal. Sambal okey. kita pakai sambal kita palm sugar ya. Telur ikan loma. Ikan perkasam. Kita buat ikan perkasam, ikan loma. Yang ni telurnya. Kat Dulang Tok Wan sahaja. Kita tak nampak ada sotong. Sotong tak ada. Memang tak pakai sotong? Kita memang tak pakai sotong. Kat sini kita ada udang rimau, udang galah, ikan baung, ikan jenahak. Lepas tu kita ada ketam. Ni kita punya 4 jenis masak lemak kita. Dia semua lain-lain tau. Dia bukan satu lauk, satu masak lemak untuk semua lauk, tak ada. Yang ini pucuk manis. Pucuk manis. Dengan keledek. Yang ini? Ini nenah. Kalau nenah dia untuk ketam. Sorang-sorang ni labu kan? Labu. Udang. Labu untuk udang. Ya. Okey, yang ini pula untuk masak lemak ikan. Kita pakai kacang buncis. Dia untuk satu dulang tu, kita ada set. Set A, set B, set C. Jadi boleh pilih. Maknanya kalau dia datang 2 ke 3 orang, ini set C. Kalau dia datang 3 ke 5 orang, ini dia. Kalau dia datang 6 orang macam gitu ke 7 orang, itu dia. Tapi kita nak naikkan orang kata ingatan orang-orang lama ni ataupun ingatan kita zaman-zaman 70-an, 80-an ya. Bila dia memakan dia merasa macam teringat mak dia masak, teringat poh dia lah. Dia teringat orang kampung lah kata orang. Itu because kita kat sini dulu Tok Wan kita dia yang berniaga. Jadi lauk dia kat sini memang tak ada kurang, tak ada lebih. Inilah rupa dia. Makan dekat Dulang Tok Wan Majestic ni ibarat macam korang balik kampung tapi cara flash. Tahu-tahu semua lauk dah terhias, terhidang dekat atas meja makan. Macam biasalah. Kak Yang kalau dah kenyang-kenyang ni, mata pun dah berat. Okeylah ya adik-adik. Kak Yang balik dulu macam biasa. 35. Ciao. Kejap. Kak Yang. Bilnya macam mana?